Memerlukan ketibaan yang berbahagia Datuk T.S. Dr. Nagulendran Kangayat Karasu, Ketua Setiausaha Muslim. Bacaan Ikrar rukun negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Yang berbahagia Datuk T.S. Dr. Nagulendran Kangayat Karasu, Ketua Setiausaha Muslim. Yang berusaha Encik Uli Gunalan, anak lelaki Manika, Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan Muslim, Setiausaha Bahagian, Ketua-Ketua Pusat dan Unit, serta tuan-tuan dan puan-puan warga Muslim yang dihormati sekalian. Untuk makluman hadirin, sesi sembang santai ini akan diadakan secara berkala sepanjang tahun 2026. Ini adalah selaras dengan garis panduan pembudayaan keseronokan bekerja serta menggalakkan progresen ilmu antara warga Muslim. Tanpa membuang masa lagi, sejajar dengan agenda Nasional Malaysia Sihat (ANMS) yang dilancarkan oleh Kerajaan Malaysia, sesi kita pada pagi ini akan dimulakan dengan senaman X-Break, iaitu senaman Radio Tyson. Dimohon tuan-tuan untuk mengambil tempat masing-masing.
腕と足の運動。1、2、3、4。腕を横へ振り、足をかかとを上げたり下ろしたりしながらしっかりと曲げて伸ばします。5、6、腕を回します。外側へ、内側に。肘をよく伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4。足を理解して胸の運動です。横へ腕を斜め上に上げます。5、6、胸を反らせます。1、2、5、6、横曲げです。左横へ曲げ、もう一度曲げます。右横へ曲げ、もう一度曲げます。繰り返しましょう。5、6、前後に曲げます。足に寄って3回曲げて手を腰に上体を反らせてSeterusnya, sesi ini akan diteruskan lagi dengan penulisan ilmu yang bertajuk Lesa Perakaunan di sebalik angka-angka yang akan disampaikan oleh Encik Rajendran Anak Lelaki Arjuna wakil daripada bahagian ekonomi. Dengan hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari Pengerusi Majlis. Sebelum saya bermula lebih jauh, izinkan saya membuka dengan serangkap pantun. Niat di hati nak ke planet Mars, membawa roket berteknologi tinggi. Bila nampak angka-angka, mulalah rasa nak stres. Accountant datang nak menolong, bukanlah nak cari bukti. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam sains, teknologi dan inovasi pemboleh negara. Yang bahagia Datuk TS Dr. Nagulandran, KSU Mosti, yang berusaha Cik Uli Gunalan, setiausaha bahagian kanan pengurusan. Next. Tuan-tuan dan puan ya, apabila saya melangkah masuk ke kementerian ini pada awal bulan Mei tahun ini, saya terfikir mesti ialah tempat berkumpulnya otak-otak yang paling geliga dalam negara. Di sini ada saintis, pakar bioteknologi, penyelidik angkasa dan perancang ekosistem startup. Manakala saya hanyalah seorang accountant, orang yang bila nampak angka matanya terus bersinar, melebihi saintis yang baru menemui unsur kimia baharu dalam jadual berkala. Saya tahu bila sebut sahaja perekonomian akuan,
ramai antara anda yang mula terbayang borang tuntutan yang dipulangkan, debit kredit dan sebagainya. Atau yang paling risau, audit yang datang mengetuk pintu. Ada juga yang mengeluh, aduhai, kita nak cipta teknologi canggih, tapi kenapa kena pening kepala pasal akaun pula? Sabar dulu. Hari ini saya bukannya nak mengajar anda cara membuat akaun atau memahami piawaian perakaunan sektor awam Malaysia (MPSAS). Sebaliknya, saya ingin mengajak tuan-puan melihat perakaunan dari sudut pandang yang berbeza. Welcome to lensa perakaunan di sebalik angka-angka. Next. Rakan-rakan demonstri sekalian ya, ada satu persepsi atau kekeliruan biasa dalam mana-mana kementerian. Apabila sebut saja akaun atau kewangan, persepsi tradisi menganggapnya sebagai aktiviti transaksi yang membosankan, proses tambah, tolak dan cop kelulusan. Tetapi izin saya membongkar satu rahsia. Perakaunan sebenarnya ialah seni menceritakan kisah, storytelling. Tunjuk mikroskop, kaji bakteria. Kelihatan halus di sebalik kanta. Akaun bukan sekadar angka di muka dunia, tapi kisah kejayaan projek yang mesti dicipta. Dimesti kisah yang anda tulis bukanlah kisah biasa. Di sebalik setiap RM RM1 yang diluluskan untuk grant R&D, pembangunan startup atau pendidikan teknologi baru, atau cerita tentang impak sosial, kedaulatan sains dan kemajuan ekonomi negara. Kita slide mana nak? Okay, right, next. Okay, cuba bayangkan metafora lensa. Objek yang sama apabila diambil gambar menggunakan lensa telefon biasa, mungkin kelihatan usang. Namun apabila ditangkap menggunakan lensa teleskop observatory negeri Langkawi, setiap perincian warna dan tekstur bulan khususnya menjadi begitu menyerlah. Begitulah juga dengan kewangan projek anda. Lensa perakaunan khususnya perakaunan akuran membantu kita melihat gambar sebenar projek. Adakahnya benar-benar sihat, mampan, berimpak tinggi dan memberikan gambaran true and fair view atas liability serta aset teknologi yang mesti bina untuk negara. Untuk makluman tuan-tuan puan, saya kena sediakan skrip. Because saya selalu mengajar 16 jam. Saya takut tak lebih masa. Sebab tu saya menulis skrip ini untuk menghadkan masa yang diberikan. Okay. Next. Kalau kita tengok ya perkataan triad. Triad tu adalah kombinasi 3 nilai inovasi. Okay. Bagi pegawai MOSTI yang menguruskan grant, program R&D atau polisi, mari kita bedah 3 lensa utama yang mengintegrasikan nilai sains, teknologi dan inovasi ke dalam ekosistem perakaunan akuran. Okay? This is the 3 elemen yang saya akan kupas satu demi satu. Next. So, lensa pertama, ROI inovasi. Adakah angka ini menceritakan impact? Dalam perakaunan tunai tradisional yang lepas-lepas lah, yang kita hanya asyik berbelanja sahaja. Apabila wang keluar untuk R&D, ia terus dianggap sebagai perbelanjaan semata-mata. Tetapi dalam lensa perakaunan akuran dan strategik, wang yang diagihkan untuk sains dan teknologi ialah pelaburan yang membina aset tak ketara negara. Soalan lensa yang perlu kita tanya, adakah RM100,000 grant R&D ini sekadar habis dibelanjakan atau yang menghasilkan return on investment dan return on value yang jelas? So renung-renunglah, adakah lahir patent baru, adakah berlaku komersialisasi teknologi, atau adakah yang memberi penjimatan kosmik kepada industri tempatan? Nilai inovasi dimesti bermula apabila kita mengukur nilai jangka panjang, bukan sekadar melihat duit keluar daripada akaun bank kerajaan hari ini. So next, lensa kedua, value for money, ketepatan dan kecekapan, khususnya dalam nilai teknologi. Angka yang menarik bukan sekadar nombor yang besar, tetapi nombor yang efisien.
Di bawah perkanan akruan, kita mengiktiraf hasil dan belanja pada masa ini berlaku. Bukan hanya apabila wang fizikal berpindah tangan, ini memberi kita keupayaan untuk mengukur kecekapan dengan tepat. Pengajarannya mudah. Projek bernilai 1 juta yang berjaya mencapai pengiktirafan sains dan objektif sosial ekonomi adalah jauh lebih bernilai berbanding projek 500,000 yang terhenti di tengah jalan akibat kegagalan pengurusan aliran kewangan. Lensa perkawanan membolehkan kita mengesan kelewatan, kebocoran dan risiko komitmen kewangan sebelumnya menjadi bangkai projek R&D. Next. Lensa ketiga, touching on accountability dan kepercayaan governance dalam perspektif nilai sains. Saintis atau sains memerlukan kebenaran bukti, empirical evidence. Begitu juga dengan perkataan akurat yang memerlukan kebenaran fakta kewangan. Angka kewangan yang tersusun, telus dan diiktiraf mengikut piawaian akurat adalah perisai utama untuk setiap pegawai kementerian. Apabila tabik urus kewangan projek dijaga dengan tahap kejituan yang tinggi. Itu maklumat tuan-tuan puan ya. Kalau asas tunai, whatever we spend on grant will account for as perbelanjaan. Tetapi bila kita ke arah perkataan akuan, apabila sesuatu projek itu melalui fasa research and development, bila research itu dibelanjakan, manakala bila research itu berjaya ke arah fasa pembangunan, dia akan dikira sebagai aset tak ketara bagi kementerian terhadap MOSTI. Okey, tuan-tuan puan. Okey, so apa yang saya sentuh tadi, kalau benda itu berlaku, audit negara dapat dilalui dengan sebulan tanpa teguran lah. Okey, kepercayaan rakyat, industri dan pemegang taruh terhadap inisiatif sains dan teknologi negara akan melonjak tinggi. Tiada inovasi hebat yang boleh bertahan jika tapak accountability-nya rapuh. Next. Kalau kita tengok seperti yang saya maklumkan ya, lensa akron strategik, kita akan mengiktiraf masa berlalu dan penciptaan nilai. Sebab itu untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bahagian account kita akan menyediakan laporan SMART, iaitu laporan strategic management accounting, di mana kita akan memperolehi data-data supaya data-data itu dapat digunakan untuk jangka masa panjang. Contohnya untuk mendapatkan perjawatan ataupun daripada kos tuan-tuan dan puan-puan yang telah dianalisa, itu adalah asas kepada jabatan atau agensi itu memohon projek pada masa-masa akan datang. Okey. So, dari segi hasil R&D diiktiraf rasmi sebagai aset data. Dulu kita expand it off. Kalau untuk tujuan data, dia merupakan bukti empirical untuk pembuatan keputusan. And of course, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya satu projek research itu, okey, ataupun fasa kita punya pembangunan ada berlakunya hiccups dalam perakaunan, kita akan iktiraf itu sebagai satu kerugian. We call impairment, penjejasan. So that is, saya nampak sebagai seorang accountant, is the point of check and balance setiap projek yang dilaksanakan. And peranan kewangan, tuan-tuan puan-puan perlu menjadikannya sebagai rakan strategik, co-pilot, perlindungan audit. So sekiranya tuan-tuan puan-puan memahami apabila sesuatu projek ataupun dana itu disalurkan, tuan-tuan puan-puan kena memenuhi kriteria perakaunan. Dia elemen dia, pirate. Di antaranya intention to complete. Dia memberi manfaat ekonomi dan potensi perkhidmatan kepada MOSTI and many more lah. Kalau sesiapa yang berminat mungkin boleh datang ke bilik saya akan terang lebih detail because masa ini agak terhad. Okay, next. So, aplikasi praktikal bagaimana pegawai MOSTI boleh gunakan lensa ini ya. Saya tahu ada yang mula berpeluh dan berbisik, Encik accountant, saya pegang ijazah bioteknologi, bukan ijazah perkawanan. Cipta drone terbang tinggi di udara, dipandu canggih guna kawalan jauh. Tak perlu hafal debit kredit semua perkara, cukup faham impact, bajet akan runtuh.
Jangan bimbang, anda tidak perlu menghafal penyata kedudukan kewangan atau keliru dengan debit atau kredit. Cukup sekadar mengamalkan 3 langkah praktikal ini dalam tugasan harian anda di Mosty. Next. Yang pertama, ubah soalan prompt anda. Mana baru belajar AI kan? So saya terjemahkan supaya tuan-tuan puan-puan bila melaksanakan tugasan di mana-mana tuan-tuan puan-puan berada di Mosty, jangan cuba tanya berapa bajet yang kita perlukan tahun ini. Sebaliknya, gunakan lensa akron dan tanya apakah nilai impact di sebalik 50,000 yang kita minta ini dan apakah liability atau komitmen masa depan yang terikat bersama. Next. Mana langkah kedua dia dah hilang? Okey, dah termalat. Okey. Langkah kedua, jadikan data kewangan sebagai sahabat. Okey, data driven decision. Sama seperti anda menganalisis data eksperimen di Mamau, semaklah prestasi kewangan projek secara berkala. Bukan tunggu bulan Disember baru nak tengok bagi. Itu yang ada lebihan dana yang dijadikan hasil Mosty. Sebenarnya itu bukan hasil pun kepada Mosty. Okey. Dalam lensa akron, perbelanjaan yang lambat atau tertunggak ialah isyarat awal bahawa pelaksanaan projek anda sedang mengalami kecacatan teknikal. Next. Kolaborasi abadi. Okey. Rakan strategik bukan penyemak borang. Anggaplah rakan-rakan di bahagian kewangan dan akaun Mosty sebagai co-pilot atau rakan strategik anda. Mereka boleh dicipta untuk menyusahkan hidup anda dengan menolak atau query bayaran. Tapi kami bahagian akaun khususnya hendak memastikan pelayaran projek inovasi anda selamat daripada taufan tindakan audit. Okay, next. Ada slide itu slide. Okay, tak apa. Okay, so warga Mosty yang dikagumi sekalian ya, sebagai penutup, izinkan saya meninggalkan anda dengan pesanan ini. Angka dalam buku akaun mungkin kelihatan kaku, kusam dan membosankan pada pandangan mata kasar. Namun di Mosty, di sebalik angka-angka itulah lahirnya penemuan sains baharu, penyelesaian teknologi hijau, pemerkasaan startup tempatan dan laluan kedaulatan masa depan negara. Apabila kita melihat kewangan menerusi lensa perekonomian, kita tidak lagi melihat akaun sebagai beban pentadbiran atau tekanan birokrasi. Sebaliknya, kita melihatnya sebagai pemboleh ubah strategik enabler yang memandu kepada impact sains, teknologi dan inovasi ke puncak kejayaan. Okey. Sebelum saya undur diri, terimalah pantun penutup terakhir daripada saya. Garam diperam menjadi sebati sains dan inovasi julungan negara. Akaun yang mampan diikat di hati Mosty, hebat gemilang bersama. Sekian, terima kasih. Selamat memulakan penerokaan di sebalik angka-angka anda. Terima kasih. Saya buka untuk sebarang soalan daripada hadirin yang hadir pada hari ini. Ada sebarang soalan? Tak ada? Penerangan yang jelas? Okey, terima kasih kepada Encik Rajendra atas pemeriksaan itu tadi. Dengan itu, berakhirlah sesi sembang santai pada hari ini. Majlis meratangkan tinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang telah hadir.